Tajuk: Kisah sebuah jam dinding berhantu. Watak-watak: Iskan, seorang pengumpul barangan antik. Melati, rakan Iskan. Cempaka, roh yang terperangkap dalam jam. Tok Abah, seorang pengkaji sejarah tempatan. Bahagian 1. Pemburuan antik dan petanda pertama. Ada kalanya kita membeli sesuatu hanya kerana keindahannya. Namun, kita tidak tahu rahsia apa yang tersembunyi di sebalik keindahan itu. Setiap objek yang merentasi zaman pasti ada kisahnya. Ada kisah yang gembira dan ada kisah yang mengerikan. Ini adalah salah satu daripadanya. Sebuah jam dinding yang lama, masa yang dibawanya dan roh yang bersemayam di dalamnya. Iskan, seorang pemburu barangan antik. Di mana sahaja ada rumah lama yang hendak dirobohkan atau barangan lama dijual, Iskan akan menjadi orang pertama yang tiba. Tujuannya bukan untuk mencari wang, tetapi untuk mencari kisah yang tersembunyi dalam setiap barangan lama. Sebuah rumah usang di kawasan Pasir Panjang Negeri Sembilan telah dirobohkan dan barangan di dalamnya dilelong. Pelelong dengan penuh semangat. Seterusnya ini sebuah jam dinding yang luar biasa berusia 100 tahun. Kita mulakan dengan harga yang paling rendah, RM500, 500, 550, 600. Iskan dalam hati, wah, indahnya ukiran ini. Saya belum pernah melihat jam seperti ini. Dengan teruja, 700. Orang lain kurang berminat. Jam itu kelihatan terlalu usang dan mempunyai aura misteri. Selepas beberapa tawaran, jam itu menjadi milik Iskan dengan harga yang sangat murah. Iskan mengusap jam itu terkejut. Tak percaya, saya dapatkannya dengan harga yang sangat rendah. Sedikit keliru. Tapi kenapa tiada siapa yang berminat membelinya? Ada sesuatu tentang jam ini. Jam itu dibawa masuk ke rumah Iskan. Penampilan yang hebat dan ukiran yang halus sangat menarik perhatian Iskan. Sejak hari pertama ia digantung di dinding, Iskan mula merasakan ketidakselesahan. Dia menganggapnya hanya imajinasi. Iskan dalam keadaan yang mamai. Apa ini? Belum pukul 3 pagi lagi, kenapa jam berbunyi? Dia menggosok mata. Macam bunyi pukul 5. Dalam hari-hari yang berikutnya, jam itu mula bertindak aneh. Kadang-kadang ia berdetik pada waktu yang tepat, tetapi kadang-kadang ia tiba-tiba bergerak sejam lebih cepat. Atau bunyi loncengnya tidak seperti biasa, tetapi menghasilkan bunyi yang mengerikan. Tiba-tiba jam berbunyi dengan pantas, ting tong, ting tong, dan kemudian berhenti dengan bunyi king yang pecah. Iskan terkejut. Apa ni? Bunyi apa tu? Dia menghampiri jam. Baru pukul 9 pagi. Sekarang dah pukul 10. Ada sesuatu yang tidak kena. Pada suatu malam Iskan sedang tidur. Tiba-tiba dia terdengar bunyi pendulum jam berayun dengan sangat laju. Diikuti dengan bunyi bisikan seorang wanita yang sayup-sayup. Bunyi swish, swish. Pendulum jam berayun dengan sangat pantas, diiringi bisikan halus seorang wanita seperti merintih. Iskan matanya terbeliak. Apa tu? Macam ada orang bercakap. Melihat sekeliling bilik, bunyi itu datang dari jam. Iskan berpeluh kerana ketakutan. Dia segera menghampiri jam itu. Di situ dia melihatnya. Di bahagian bawah jam, terdapat ukiran kecil, hampir tidak kelihatan. Ia adalah gambar purba, aneh. Wajah seorang wanita dalam ketakutan, dalam tangisan. Bunyi jam semakin kuat. Iskan suaranya bergetar. Ini gambar apa ni? Saya tak pernah lihat ni sebelum ni. Cuba menyentuh jam. Rasa sejuk seperti kejutan elektrik menyerang tangannya dan dia menarik tangannya kembali dengan cepat. Aduh, apa ni? Malam itu Iskan tidak dapat tidur. Dia sedar bahawa jam itu bukan sekadar barangan lama. Dalam setiap detik-detiknya,
Tersembunyi satu kisah, sebuah kisah seram yang perlahan-lahan mula mendedahkan dirinya. Bahagian 2, misteri berlari liar dan pencarian jawapan. Keanehan jam itu dan ukiran yang ditemui mengganggu fikiran Iskan. Dia ingin berkongsi misteri ini dengan rakannya Melati. Melati seorang yang rasional, tetapi dia juga berminat dengan kisah-kisah lama dan misteri. Di sebuah kedai kopi, Melati sambil ketawa, "Kenapa Iskan? Macam kena sampul hantu je. Jam lama tu ke yang buat awak jadi macam ni?" Iskan sedikit marah. "Gelak Melati, saya tak tipu. Jam tu dah berkelakuan pelik sejak ia tiba. Loceng berbunyi sendiri, pendulum berayun sendiri, ada bunyi yang kedengaran." Melati mengangkat kening. Itu bermakna awak tak cukup tidur. Baiklah, tunjukkan jam itu. Mungkin ada kerosakan di dalamnya. Melati datang ke rumah Iskan. Untuk beberapa minit pertama, dia juga melihat jam itu sebagai barangan lama. Tetapi apabila dia merenung jam itu, dia merasakan kedinginan. Bunyi halus detikan jam. Kesunyian bilik. Melati menyentuh jam. Ini sangat lama. Jari-jarinya mengusap ukiran itu. Ukiran apa ini Iskan? Wajah seorang wanita seperti menangis. Ini bukan seperti ukiran biasa. Terdengar bunyi bisikan halus, hampir tidak kedengaran dari jam. Dan menarik tangannya. "Apa tu? Macam ada bunyi tadi." Iskan, suara diperlahankan. "Itulah yang saya cuba cakap. Ada sesuatu di dalamnya Melati. Bila saya sentuh, rasa sejuk macam kena kejutan." Melati mula berfikir dengan serius. Dia mula mencari dokumen lama dan catatan sejarah tempatan Pasir Panjang. Dia memutuskan untuk berjumpa dengan seorang pengkaji sejarah lama yang dia kenali, Tok Abah. Tok Abah tahu banyak tentang sejarah kawasan Negeri Sembilan dan barangan purba. Bunyi persekitaran, bunyi desa yang sayup-sayup, bunyi burung batuk seorang tua. Tok Abah suara yang kereh. "Mari anak-anak, kenapa tiba-tiba datang berjumpa Tok Abah?" Iskan, "Tok Abah, kami datang untuk tahu tentang sebuah jam lama. Ada ukiran pelik padanya." Iskan melukis ukiran jam itu dan menunjukkannya kepada Tok Abah. Apabila Tok Abah melihat ukiran itu, wajahnya berubah. Matanya dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Tok Abah suaranya bergetar. Ini jam ini milik Cempaka. Jamnya." Melati, "Cempaka? Siapa dia Tok Abah? Apa kaitan dia dengan jam ini?" Tok Abah menggelengkan kepala. "Itu saja yang Tok Abah tahu, anak-anak. Cempaka, dia seorang yang bernasib malang. Pada suatu masa dia sangat terkenal di kawasan ini. Keluarganya sangat kaya. Mereka mempunyai jam seperti ini di rumah mereka. Jam itu sebuah sumpahan." Iskan, "Sumpahan? Apa maksud Tok Abah?" Tok Abah menutup mata. "Saya tahu tak banyak anak-anak. Cempaka, dia tiba-tiba hilang. Apabila dia hilang, jam itu ia berbeza di rumahnya. Kemudian rumah dan jam itu hilang dari pandangan semua orang. Mungkin rohnya di dalam jam itu." Tok Abah enggan bercakap lebih lanjut. Maklumat yang diberikan oleh Tok Abah mengejutkan Iskan dan Melati. Mereka sedar bahawa misteri jam itu berkait rapat dengan kisah sedih seorang wanita. Tetapi apa yang berlaku kepada Cempaka? Mengapa dia hilang? Mengapa Tok Abah menyatakan jam itu adalah sumpahan? Soalan-soalan ini menarik mereka lebih dalam ke dalam misteri ini. Bahagian 3, merungkai kisah Cempaka. Kata-kata Tok Abah membuat Iskan dan Melati lebih keliru. Siapa Cempaka? Apa hubungannya dengan jam ini? Mengapa dia hilang? Untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan ini, mereka berdua mengikut petunjuk yang diberikan oleh Tok Abah. Mereka meneruskan siasatan di Arkib Lama Bandar Pasir Panjang dan bertanya kepada orang-orang yang tua di kampung. Melati membelik dokumen. Iskan, tengok sini. Sebuah artikel akhbar dari tahun 1940-an.
Anak perempuan hartawan terkenal Tuan Kamarul, Cempaka hilang. Tiada petunjuk ditemui selepas berbulan-bulan mencari. Iskan terkejut. Betul, ini Cempaka. Jadi ini adalah kejadian yang benar. Apabila mereka mencari lebih lanjut, mereka menemui beberapa surat lama dan sekeping gambar lama. Dalam gambar itu, seorang wanita cantik sedang tersenyum di sebelah jam yang sama. Surat-surat ini menceritakan cinta antara Cempaka dan seorang askar. Semasa Perang Dunia Kedua, askar itu pergi berperang dan Cempaka melihat bunyi loceng jam itu sebagai tanda menunggu kepulangan kekasihnya. Iskan membaca surat itu. Kekasihku, selagi jam ini berada di sisimu, kau tidak keseorangan. Setiap dentingan jamku adalah cintaku untukmu. Sungguh kisah yang menyedihkan. Penyelidikan mereka berterusan dan satu petunjuk gelap muncul dalam kisah Cempaka. Kekasihnya tidak kembali dari perang. Setelah bertahun-tahun merenung jam dan mendengar setiap dentingan, Cempaka pada hari loceng jam itu berhenti berbunyi, membuat keputusan yang tragis. Tetapi itu bukan bunuh diri. Melati dalam ketakutan. Iskan, ada satu nota di sini. Pada hari yang sama Cempaka hilang, bapa saudaranya merampas semua harta keluarga secara tidak adil. Ia berlaku selepas semua orang tua dalam keluarga mereka meninggal dunia secara misteri. Iskan, suara yang perlahan. Jadi, Cempaka tidak hilang. Dia bapa saudaranya. Sejak saat itu, roh dalam jam itu mula muncul dengan lebih intensif. Ia bukan sekadar roh. Ia adalah kuasa yang bercampur dengan kesedihan, kemarahan dan keinginan Cempaka untuk membalas dendam. Apabila Iskan dan Melati pulang ke kampung, satu pengalaman seram menanti mereka. Bunyi detikan jam semakin pantas, diikuti dengan bunyi ketawa seorang wanita yang menggerikan. Bunyi objek jatuh dengan sendirinya di dalam bilik. Bunyi tingkap bergegar. Iskan menjerit dalam ketakutan. Melati, apa ni? Melati dalam kejutan. Ini roh Cempaka. Dia marah. Pendulum jam berayun dengan sangat laju. Bunyi locengnya berubah menjadi ratapan yang mengerikan. Sebab mengapa roh Cempaka terperangkap di dalam jam kini jelas. Dia bukan sekadar hilang. Dia telah dianiaya oleh bapa saudaranya demi harta keluarga dan dibunuh pada saat jam itu dihentikan masanya. Rohnya bersemayam di dalam jam itu, menunggu untuk membalas dendam. Tetapi Iskan dan Melati tidak tahu bahawa rahsia jam itu lebih mendalam. Jam itu bukan sahaja medium yang menjadi saksi kematian Cempaka, tetapi juga rantai yang memegang rohnya. Bagaimana untuk memecahkannya? Bahagian 4. Konfrontasi dan pendedahan. Roh Cempaka mula menunjukkan kehadirannya dari dalam jam. Ia bukan sekadar untuk menakutkan. Ia ingin menyampaikan sesuatu atau mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Iskan dan Melati cuba memahami tujuan roh itu. Iskan, Melati, ini bukan sekadar untuk menakutkan. Saya rasa roh Cempaka cuba menyampaikan sesuatu. Dia cuba bercakap dengan kita melalui jam itu. Melati, ya, saya pun rasa begitu. Mungkin dia cuba menceritakan kebenaran penuh tentang kematiannya. Mereka berdua mula mencari petunjuk tentang bagaimana bapa saudara Cempaka membunuhnya. Akhbar lama, laporan polis, kabar angin tempatan. Mereka menyelongkar semuanya. Di situ mereka mendapat maklumat yang mengejutkan. Bapa saudara Cempaka selepas membunuhnya telah mengunci jam itu melalui seorang bomoh. Roh Cempaka terperangkap di dalam jam. Tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat membalas dendam terhadap bapa saudaranya. Iskan membaca dokumen. Bomoh ini, dia telah mengunci roh Cempaka di dalam jam itu. Itulah sebabnya Tok Abang kata sempahan. Melati, kalau begitu jam itu bukan sempahan, ia adalah penjara. Roh Cempaka terperangkap dalam masa jam itu berjuang di dalam tanpa dapat membalas dendam. Misteri jam itu semakin mendalam.
Bomoh itu telah memberikan beberapa petunjuk kepada bapa saudara cempaka. Ia menyatakan bila loceng jam akan berhenti, bagaimana ia akan berhenti dan bagaimana ia akan memberikan ketenangan sementara kepada roh cempaka. Iskar dalam ketakutan. Bomoh itu tidak dapat memberikan ketenangan kepada roh cempaka ni. Dia menyeksakannya. Melati. Dia membuatkan cempaka mendengar bunyi loceng jam sepanjang hidupnya. Mungkin ada sihir di dalam bunyi loceng itu. Iskar dan Melati membuat keputusan yang berbahaya. Cuba berkomunikasi secara langsung dengan roh cempaka. Mereka mencari maklumat tentang bomoh itu dan menemui semua buku sihir purba. Di dalamnya terdapat catatan tentang ritual untuk memanggil dan membebaskan roh. Bunyi lilin terbakar, mantra dibaca, detikan jam berbunyi sangat mengerikan. Melati dalam ketakutan membaca buku itu. Pada tengah malam, apabila loceng jam mencapai kemuncaknya, suara roh akan muncul. Masa adalah rantai roh. Iskandar dengan suara yang bergetar. Tengah malam, sekarang hampir pukul 12. Apabila jam berbunyi 12 kali, angin kencang berputar di kaca jam dengan sendirinya. Bayangan seorang wanita muncul dari dalam jam. Ia adalah rupa cempaka, tetapi dengan kemarahan dan kesakitan. Bunyi ting-tong jam mencapai kemuncaknya dengan mengerikan. Bunyi kaca pecah, ratapan suara wanita yang mengerikan, bunyi angin berputar. Cempaka dengan suara penuh kesakitan. Masa mereka membunuh saya secara tidak adil dan mengunci saya di dalam jam ini. Loceng. Suaranya menjerit kesakitan. Roh cempaka melepaskan kemarahannya kepada mereka, tetapi ia tidak menyerang Iskar ataupun Melati. Kemarahannya ditujukan kepada bapa saudara cempaka dan mereka yang telah menzalimnya. Di situ mereka menyedari satu kebenaran yang mengejutkan. Roh cempaka belum dibebaskan dari jam itu. Ia hanya bayangan yang dicipta oleh ilusi jam. Roh cempaka, ia terperangkap dalam pendulum jam itu. Bahagian 5. Pembebasan dan misteri akhir. Kebenaran bahawa roh cempaka terperangkap dalam pendulum jam mengejutkan Iskar dan Melati. Roh cempaka bukan sahaja kuasa pembalasan, tetapi juga jiwa yang dizalimi yang meminta pertolongan mereka. Iskar suara yang bergetar. Jadi pendulum itu adalah penjaranya. Bolehkah kita memecahkannya? Melati. Mungkin bomoh itu telah meletakkan sihir pada pendulum itu. Jika kita memecahkannya, dia akan bebas. Tetapi kita tidak tahu apa bahayanya. Roh cempaka meluahkan kemarahan dan kesakitannya melalui bunyi. Ia menjerit menuntut keadilan terhadap bapa saudaranya. Iskar dan Melati membuat keputusan yang sukar. Membebaskan roh cempaka. Mereka mengkaji semula buku sihir itu. Terdapat catatan tentang ritual purba untuk membebaskan roh. Ia adalah tentang membuang objek yang memegang kuasa roh secara keseluruhan dari tempatnya. Bunyi loceng jam berbunyi berulang kali dengan suara yang sedih dan mengerikan. Melati membaca buku itu. Jika roh terikat sepenuhnya pada sesuatu objek, membuang objek itu dari asasnya akan membebaskan roh sepenuhnya. Tetapi tindakan ini akan memberikan kuasa penuh kepada roh. Iskar dengan suara yang perlahan. Jadi kita perlu memecahkan pendulum itu. Tetapi jika ia memberikannya kuasa, apa yang akan berlaku? Adakah ia baik atau buruk? Mereka menunggu sehingga malam. Apabila jam berbunyi tengah malam, kuasa yang mengerikan pada bilik itu. Roh cempaka muncul dengan lebih jelas dari jam itu. Ia memandang Iskar dan Melati dengan pandangan yang menakutkan. Bunyi 12 jam yang mengerikan mencapai kemuncaknya. Bunyi angin menderu, nafas kemarahan sesuatu wanita. Iskar mengumpulkan keberanian. Cempaka, kami datang untuk membantu awak. Kami akan membebaskan awak. Iskar mengambil objek berat dan mengayunkannya ke arah pendulum jam. Bunyi letupan yang mengerikan kedengaran. Pendulum jam pecah berkecai. Bunyi letupan yang mengerikan. Bunyi pendulum pecah. Ratapan kemarahan yang melampau dari seorang wanita.
Pada saat itu, roh cempaka dengan jeritan yang mengerikan keluar dari jam itu sebagai bayangan hitam, hilang dengan pantas seperti kilat. Rasa sejuk merebak ke seluruh bilik. Kemudian keheningan yang mendalam. Jam itu kini tanpa pendulum, tergantung kaku di dinding. Bunyi detiknya telah berhenti selama-lamanya. Iskandar Melati berdiri terpinggal-pinggal. Adakah roh cempaka telah dibebaskan? Atau adakah ia kini telah pergi untuk membalas dendam? Mereka tidak tahu. Beberapa hari kemudian, apabila mereka bertanya tentang rumah bapa saudara cempaka, mereka mendapat berita yang mengejutkan. Bapa saudara cempaka tiba-tiba meninggal dunia secara misteri di rumahnya. Mayatnya ditemui di sebelah sebuah jam lama yang pecah. Iskan merenung jam di dinding rumah bapa saudaranya. Ia kelihatan seperti replika kecil jam yang dia beli. Masanya telah berhenti tepat pada pukul 12. Mereka telah membebaskan roh cempaka, tetapi apa yang dibawa oleh pembebasan itu? Keadilan? Pembalasan? Atau babak seterusnya dalam misteri yang merentasi masa? Jam itu tidak akan berbunyi lagi, tetapi keheningannya akan menceritakan 1000 kisah. Masa yang bersemayam, ia akan sentiasa berada di sekeliling kita.